Hello dan Assalamualaikum guys, bersama saya Giza Mimi dan kali ini saya akan main 2026 SMP guys. Okay, aku dengan kak. Okay, di sini aku akan main 2026 SMP. Di sini aku pakai STP musuh. Dan rosak. Sabar guys, aku nak live dekat test to pack. Sekejap, dengar tak? Okay guys, aku putuskan untuk buka test to pack animation aku. Korang tak sebab apa? Ni dah tak ada animation dah. Korang tak sebab apa? Nanti lagging. Aku tak payah pakai. Aku tak ada katil. Ni aku nak cuba pokok. Aku kau tahu tak si Fahmi dengan Haikal tu di tengah. Diorang putuskan buat tempat yang sama. Diorang based on oh my god. Tak aku kena sini aku terus. Okay guys, kita akan tunggu sekejap. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Tolong kasihanilah aku. Aku boleh buat macam tu. Kasihanilah aku. Bagilah aku itu. Aku tak nak mati. Mati lah guys. Aku dah putus asa ni. Yang penting satu buat. Ini beri aku. Cecah aku. Hai. Hidup. Itu yang fantastik. Mesti. Dah lah. Terpaksalah buat besang seorang. Kita di sini kita akan main survival macam biasa sebab kan. Ingat di sini tak ada RP je. Kat sini tak ada RP. Tak kisahlah korang suruh aku pergi buat apa. Aku takkan ikut apa yang korang suruh. Ingat di sini no RP. Sikit pun tak ada. Sebab di sini aku nak fun main iklan. Okay. Mana. Okay. Ke bawah. Let's go, kita main ke bawah untuk dapatkan batu. Kau tahu batu tu guna untuk apa? Ya, itu buat tus batu lah. Takkan benda lain kot. Sebenarnya aku dah penat dah ni. Tapi aku bosan, aku tak ada apa-apa. Aku main benda ni. Kalau korang nak tahu, si Fahmi tu dia tak rekod. So tak tahu dia tengok apa. Aku dengar cerita dia dah masuk di Nether.
Weh baru Dia 4-2 dah awal tu. Baru map ni baru 2 hari buka dah. Damn. Aku tak pakai X-ray. Yes, aku tak pakai X-ray. Tiba-tiba dia benda ni. Macam mana ni? Please. Tak apa guys, kalau korang tak nak tengok episod ni pun tak apa. Tak payah tengok pun. Mungkin video kali ni aku tak edit. Kejap. Kalau admin tengah spektator ni tengok aku ni, mesti dia ingat aku tengah X-ray. Why? Padahal aku pakai X-ray. Ni hoki. Aku cuma nak ambil stone. Pasal jumpa. Kalau tiba-tiba jumpa iron memang aku tak tahulah. Tak mungkin lah jumpa iron. Aku dah pernah. Aku tak hack je. Macam mana boleh ada ni? Setelah aku dah ada. Okay guys, apa kata aku senyap-senyap atas orang betul aku ambil sudut pandang mana boleh sudut baru. Biar je lah. Jom lah. Kita kena cari tempat untuk buat base. Tempat tadi tu kita tak sempat, kita dah tak boleh nak buat sebab boleh. Okay. So sekarang aku buat buat pickaxe. Jadi dan hancur boleh. So biar je lah. Kita pergi ke dia orang lah. Malas. Ke rumah dekat-dekat je ya. Tak tahu lah. Ni ada village ni. Okay. Ni kat arah mana? Sana. Okay. Kita akan buat base kat village. Kau nak sebab apa? Sebab kat village lah. Aku nak buat base kat village. Sebab aku malas nak supaya nanti boleh trade, boleh buat apa-apa kat village tu. Aku rasa tak ada lah. InsyaAllah ada. Okay guys, maaf ya kalau suara aku slow ke apa. Itu sebab aku tak tahulah. Aku macam ni, aku penat tapi map ni aku tak nak auto main. Aku tak nak auto main tapi tak record. Sebab nanti aku rasa macam cerita. Nanti aku rasa korang tak faham macam mana kami dapat semua tu. So aku nak record. Tapi maaf ya guys kalau next episode ke aku dah ada iron ke. Ada iron. Iron. Sekejap, dengar tak? Sikit sikit. Ini lah. Mana village ni? Di mana dia village itu?
Oh tu ada tu, portal. Yeah. Tak. Oh nah, tak ada picture. Saya tak ada. Oh tu dia. Tak apa guys, kita dah ada. Ni kita dah ada ammo. Let's go. Maaf ya guys kalau lag. Itu. Tak tahu. Mana sebelah nak entah laut. Ada penyu. Penyu. Ada penyu guys. Akhirnya kita jumpa penyu. Penyu. Aku itik kau penyu. Okay guys, aku tukar skin je lah guys. Bosan aku lama-lama skin itik. Nah, skin experience. Berapa? Okay guys. Ada makan tak beri lah. Okay guys, iklan je dia aku penat lah. Kau tahu tak nak game ni kalau nak buat tak iklan, harga dia kena bayar. Kalau buat tak iklan boleh, tapi tak harga dia berapa. Harga dia sama dengan harga Minecraft real. So apa? Lebih aku bagi macam harga kan. Harga dia harga. Mungkin next nanti aku ada TikTok, so nanti aku boleh live TikTok. Aku sebenarnya nak letak shader guys. Aku sebenarnya nak pakai shader tapi tak pakai shader dah. Apa tu? Kena double. Aku lawan skeleton kalau masa ada orang masuk air. Oh no, iron aku.
Apply and then the money will be in your bank account within minutes. Itu kan aku pecah sebab ikut lah. Masuk. Wih, aim dia lain macam wih. Gana. Okay, korang tu satu. Ini aku adalah player yang paling banyak mati. Kenalkan, aku adalah player yang paling banyak mati di sini. Itulah function totem kat sini. Risau ada yang risau jatuh dari atas. Okey lah. Aku penat lah. Kata kita cuba datang kat diorang. Kita ajak diorang damai. Dia di sini. Di sini kalau korang shift kan, korang akan dapat night vision kan. Tahu guys, kita terjang semua. Mereka kalau gelap kena tembak ni tak tahu. Okey. Sebab ni atas ni. So guys, aku nak tengok kadar balik next. Ulala. Okey. Kalau korang nampak kan. Okey. Jom. Baru lah nampak. So sekarang aku tak tahu ni. Dia jarak dia boleh beribu-ribu blok. So ya. Depan dia kita lah. Tak pergi orang-orang. So, okey, kat sana. Okay guys, kita terjang semua apa-apa di sini. Oh, di sini di sifat dia keep inventory. Asyik mati ke aku ni guys. Aku memang dia tak dia mati Oh ni. Nampak. Supaya tak mati. Oh ni. Contohnya dari atas langit ni. Aku risau lah tiba-tiba. Sini.
Sakit. Hai, tak ada pokok lah tu. Aku jangan datang kat aku, boleh tak aku aku dah letak begini baru dah nampak pulau. Aku penat guys. Apa aku cakap? Aku penat ni. Ya. Aku letak. Okay. Sebab aku nak buat kapal. Kapal satu. Let's go. Village. Ada village. Yes, tak sia-sia aku mati tadi. Yes. Village. 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 Terima kasih Dolphin telah menemanku dari tadi. Yes, akhirnya kita boleh tidur guys. Kita boleh tidur. Sudah 42 hari kita tak tidur. Kita tidur. Akhirnya dapat tidur. Akhirnya dapat tidur. Jika aku nak tidur, bye. Sampai saja video kita pada ni ya, tak memang. Okay. Kita akan teruskan. Okay. Stop here. Bintang lah. Aku buat cangkul je lah. Okay, dah ini nama kita sementara. Cerita gaduh ke ni rumah aku tu. Okay. Wah. Keluar dari rumah aku. Keluar lah. Tak apa guys. Sekejap. Crafting table aku tak ambil tadi. Macam. Supaya jimat pun. Baru betul. Okey. Aku ni lagi pilih nilai estes. Apa kau cakap tu? Cantik tu. Okay, kita aku buat cangkul. Sekejap aku nak buat cangkul. Okay. Baru cepat nak. Okay. Ini ada ni. Kita kat sini lah kita boleh nak letak benda ni.
Letak. Okay. Aku rasakan tukar. Oh, boleh. Hai villager. Hai. Kau jual apa? Mantap dah. Okay guys, sepertinya ada yang pernah looting kat sini. Siapa ya agak-agaknya? Okay, betul lah. Sini ada tak tahu untuk diorang buat. Okay. Korang aku nak bunuh satu makhluk ni sekejap. Okay. Kau nak agak gaduh lagi ni. Sekejap ni guys. Okay, sekarang aku tak tahu nak buat apa ni. Okay guys, mungkin sampai sini je video kita ni. Kalau korang suka, korang like, share, subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Okay. Okay guys, sampai sini saja video kita pada hari ni. Kalau korang suka, korang boleh like, share and subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye.